Hai guys, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku Naj dari FCR. Hari ni aku nak sharekan dekat korang soalan yang selalu kita orang dapat sebenarnya, macam mana nak steamkan susu. So dalam video kali ini aku akan try untuk breakdown step by step betul-betul daripada mula kita start steamkan susu sampailah at least basic buat latte art, iaitu bentuk love atau bentuk hati. The main component dia selain daripada double espresso or an espresso shot daripada coffee machine, main component yang nombor 2 yang paling utama ialah dia punya susu. Ada banyak jenis dan banyak brand apa semualah. So sebenarnya apa yang membezakan dia orang ialah daripada segi dia punya buatan dia, mana dia punya resepi, bahan-bahan dia yang ada di dalam susu tersebut. So untuk yang UHT ni kebiasaannya less creamy, kurang berlemak, kurang creamy berbanding fresh milk yang macam ni. So this one is fresh milk. Yang tutup oren ni pun is memang korang dah serba tahulah, memang dia fresh milk juga. So biasanya yang higher fat percentage dia akan lebih creamy, lebih berlemak lagi lah. And then yang paling penting selain daripada dia punya fat content, dia punya protein content is kesesuaian dia dengan jenis biji kopi ataupun dengan jenis coffee bean yang korang serve di kafe-kafe korang. So boleh beli bermacam-macam jenis susu ni yang ada di pasaran yang berbeza brand apa semua ni, berbeza protein content dan juga berbeza fat content. Korang boleh try pertama iaitu pada suhu bilik ataupun suam. Kedua masa dia sejuk. Yang ketiga selepas dia dah dipanaskan. So any reaction yang kita give to the susu, macam kita kocakkan dia, kita goncangkan dia, so tu akan menghasilkan reaction di mana susu tu akan ada foam, akan ada buih. So that gives a little bit texture, tu memberikan texture yang berbeza bila dia diminum. So daripada segi perbezaan texture itulah memberikan impression of taste yang berbeza juga berbanding yang flat tadi tu, yang biasa yang kita terus minum daripada peti ais. This one is alternative milk. So dalam coffee, alternative milk pun ada banyak jenis. This one is oat milk. Oat milk, lepas tu kita ada almond, kita ada coconut milk, ada bermacam-macam jenis alternative milk yang bukan daripada dairy. Ada setengah alternative milk yang formulation dia kurang sesuai dengan coffee. So that's why bila kurang sesuai dengan coffee, maybe kita steamkan susu alternatif tu tak dapatlah foam yang cantik. In general, disebabkan dia punya protein dan dia punya fat, especially fat lah kalau untuk alternative milk ni, berbeza sedikit. Usually is much lower, lebih rendah berbanding fresh milk ataupun UHT. So walau bagaimanapun kita buat dia punya steam tu, dia maybe ada foam tapi dia takkan bertahan lama berbanding fresh milk. So fresh milk is always the best and the first option. But kita tengok juga kalau berniaga street, di tepi jalan kan, ataupun berniaga di kafe, yang tu akan mempengaruhi of course kita punya pilihan bahan mentah. So, mungkin kalau kita berniaga di street, kita tak ada peti ais. So bila kita tak ada peti ais, lebih sesuai lah produk yang macam ni, UHT. Sebab dia chef stable, tak perlu peti ais, so boleh room temperature, lebih mudah dibawa ke mana-mana lah. Sekarang ni aku nak tunjukkan dekat korang step ataupun cara-cara dia sebenarnya macam mana yang betul ataupun yang mudah untuk kita steamkan susu. So kita ada pitcher. So pitcher peralatan yang penting lah. So pitcher ni memang buat daripada stainless steel. Pitcher yang dia punya muncung dia ni pun main peranan juga. So ada yang muncung dia bulat macam ni. Ada juga yang muncung dia tajam sikit macam ni. So untuk steamkan susu, dia punya first ialah positioning steam wand tu, iaitu di mana kita, so just bayangkan this thermometer is korang punya steam wand, kau akan restkan dekat muncung pitcher. Sebab muncung pitcher ni as a guide, and then dia punya position tu kena jadi off center, sama ada di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan. And dia punya fun fact ialah kalau untuk temperature susu ni biasanya kita takkan lebih daripada 65 degree Celsius. So pastikan korang ada thermometer, jadi korang boleh tengoklah dia punya temperature tu. So biasanya kalau korang tengok thermometer ni 55 pun sebenarnya panas dia dah cukup panas untuk kita buat kita punya coffee. 65 tu is already dekat extra hot punya level lah. So kita purge dulu untuk pastikan dia ada lebihan air apa semua dia keluar. Pastikan korang punya steam wand tu is berada di kawasan yang tak terlalu sempit. Maknanya bila korang masukkan pitcher tu, you can move freely. Okay, so macam ni position dia. Aku akan rehatkan steam wand ni dekat muncung dia. And then dia punya tip tu, aku tenggelamkan sikit. So tenggelamkan sikit. Bila aku hidupkan,
korang akan dengar bunyi hissing sound. So hissing sound tu korang ke bawahkan pitcher 2-3 saat. Lepas tu korang tenggelamkan dia. So tenggelam pun tak perlu terlalu dalam. And then korang boleh tengok dia ada vortex. So vortex tu kita kena pastikan dia punya pusingan tu daripada atas dia akan pusing ke bawah. So kalau tengok pada termometer dah 50 hampir kepada 60. Jadi aku pun boleh matikan. Dan inilah dia punya end result. So kita nak dapatkan susu yang foamy. Lepas tu dia punya buih-buih kasar tu tak ada banyak sangat. Susu tu nampak seperti white paint. Cat sangat berkilat. Bila kita swirlkan macam ni, dia nampak berkilat. Korang bolehlah ambil sebenarnya gelas yang macam ni. So that's why kalau macam di kafe-kafe yang proper, diorang akan servekan diorang punya minuman tu mengikut kepada vessel yang betul. Maknanya kepada cawan yang betul. So selalunya kita akan serve clear glass untuk cafe latte. Kalau untuk flat white atau cappuccino, diorang akan serve di dalam cappuccino cup yang macam ni. So ni namanya ialah cappuccino cup. So kenapa aku kata latte ni biasa pakai glass? Sebab kita boleh nampak foam kita tu dekat level mana. Okay, so bila kita tuang, kita memang dah nampak dah. The foam dan the susu tu dia akan mula separate. So disebabkan inilah kita perlukan vortex tadi tu. Steam wand ni tadi tu, kalau terlalu dalam, dia punya vortex tu akan pusing daripada bawah, dia akan naik ke atas. So yang tu dia akan kurang sesuai lah sebab dia akan membuak dan mungkin dia akan keluar daripada pitcher. So that's why bila kita dah menghasilkan foam, dia punya steam wand tu tak perlu pun terlalu dalam. Memang berada di bahagian atas sini saja. So dia akan pusing, dia punya swirl tu daripada atas, vortex tu daripada atas, dia akan pusing ke bawah. So tu akan pastikan dia punya foam dan susu tu betul-betul mix really well. So bila kita nak buat latte art tu nanti, kita takkan tertinggal pun foam dia dekat dalam pitcher. So as you guys boleh nampak, dia punya foam ni dah mula separate dah. So teknik dia ialah pastikan korang punya steam wand tu rest dekat muncung pitcher, susu kena sejuk. So bila sejuk, dia ambil masa lama sedikit lah untuk korang steamkan susu tu dan dia akan dapat tekstur yang lebih creamy dan lebih baik lagi. Jadinya aku ada lagi 2 pitcher kat depan aku ni, aku akan tunjukkan dekat korang lagi 2 kali untuk pastikan yang korang betul-betul dapat dia punya teknik untuk steamkan susu tu. Yang ni tadi aku letak air putih, air pipe biasa boleh, and ada sabun sikit. So some might argue mungkin korang akan risau the machine tu akan rosak ke apa ke, but just for practice, steam wand pun tak bolehlah terlalu tinggi atas sangat ataupun terlalu rendah. Sebab kalau terlalu rendah dia straight, so dia akan membuak. So dia mesti ada slight angle. And then kalau korang perasan, dia punya steam wand tu kita taklah terlalu rapat pada dinding. Sebab kalau terlalu rapat pada dinding macam ni, dia punya vortex tu akan menjadi tinggi. So bila tinggi, dia akan melimpah keluar lah. So disebabkan tak ada termometer, kita based on tangan. Bila dah terlalu panas untuk kita pegang, kita boleh matikan. With the right positioning, inilah foam yang korang akan dapat. Kenapa barista tu bila dah siap steamkan susu, dia akan ketuk-ketuk. Dia akan so ketukan tu bermakna dia akan menghilangkan dia punya buih-buih kasar yang mungkin masih ada. Tapi kalau macam buih tu dah smooth macam ni, dia tak perlulah untuk ketuk secara berlebihan. And then secondly, bukan hanya untuk pecahkan dia punya buih, tapi sebelum barista tu tuang kepada dalam cawan dia ni, dia memang kena ketuk dan dia memang kena swirlkan, because of the reaction dia punya foam dan susu tadi tu, dia akan berpisah tu sangat cepat. So maybe untuk yang ni kita boleh tengok berapa tebal foam yang kita dapat. Pun sama, that's nice. This one is for a latte, boleh digunakan untuk latte. Kalau dia terlebih foam, tak apa. Sebab bila foam tu terlebih, korang boleh ambil sudu, korang scoop dia keluar, buang foam yang lebih tu. Bila korang swirlkan susu yang tinggal dalam pitcher tu, dia punya foam tu memang akan berkurangan. Okay, last one, pitcher nombor 3. Korang tunjukkan sekali lagi. Macam ni dia 350 ml ataupun maybe maksimum dia 400 ml. Surface area dia tak terlalu besar. So memudahkan untuk mendapatkan dia punya spin, dia punya vortex tu. Berbanding pitcher yang besar 600 ml macam ni. So 600 ml atau pitcher yang besar ni mungkin lebih sesuai digunakan untuk mesin yang 2 group head. Mesin lebih besar dan steam wand dia pun lebih panjang. Okay, kita start steam. Tarik ke bawah sikit, menghasilkan foam. Lepas tu kita boleh tenggelamkan dia. So bila tu dah tak ada bunyi dah. Awal-awal je tadi ada bunyi. So dah terlalu panas untuk kita pegang, kita boleh matikan dia. Kalau ada buih tu, macam tadilah, kita boleh tutup pakai tangan sikit, kita boleh ketuk. So bila dah ketuk-ketuk, kita akan swirl untuk make sure
kita kena cantikkan dulu dia punya susu tu, baru kita boleh tuang. Kita tak swirlkan, kita terus je tuang. So biasanya susu yang bahagian bawah je akan keluar. Jadinya selepas kita dah tahu teknik yang betul untuk kita steamkan susu, memanglah mudah untuk kita buat latte art. Untuk next kita akan buat latte art punya teknik. Macam mana sebenarnya nak dapatkan latte art yang basic. Macam korang tengok buat bentuk hati, buat bentuk tulip. Teknik yang simple. So that same teknik dia biasa akan menjadi base untuk buat latte art yang lain. So korang kena tengok next video. Again, thank you for watching. Jangan lupa macam biasa, jangan lupa subscribe, jangan lupa share video ni dekat kawan-kawan korang yang baru nak jadi barista, ataupun memang korang yang selama ni nak tahu cara-cara yang betul untuk steamkan susu. So inilah video dia yang sesuai untuk korang. Kita pun sebenarnya dah ada di section 14. So section 14 is kita buka setiap hari, sebenarnya Isnin sampai hari Ahad. Kita akan buka seawal 7.30 pagi sampai pukul 2.30 pagi. Lepas tu kita akan rehat sekejap. Kita akan buka 5.30 petang sampai pukul 12 malam untuk di section 14. Kalau yang macam outlet yang lain di HQ masih lagi seperti biasa. Kita akan buka Selasa sampai Sabtu 10 pagi sampai 8 malam. So kalau nak beli barang-barang apa semua, bolehlah dapatkan di HQ. Dan di section 14 pun nanti sebenarnya kita akan letak lebih banyak pilihan biji kopi untuk korang yang mungkin tak sempat nak ke Kampung Melayu Subang. Bolehlah datang ke FCR at Studio 14 di section 14 Shah Alam. So jangan lupa like, comment and share. Kalau ada apa-apa soalan yang lain ataupun ada cadangan yang lain, kita nak buat video apa yang seterusnya, bolehlah tinggalkan di ruangan komen. So again, thank you for watching. Selamanya Kopi.